Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak pergi pula pada hari ini pada yang ni lah, pada masalah pada muka surat yang ke-36 pada bahagian ni. Hari ni okey, tak apa. Dia kata sini wa yuqtalu ay al-muslim al-mukallaf at-tahir haddan bi darbi 'unuqin. Dia kata sini kalau misalnya orang seorang tu dia meninggalkan solat dengan secara sengaja, orang muslim, iaitu orang muslim, orang mukallaf yang suci, dia tu dibunuh secara had, dengan memotong lehernya ataupun memenggal kepalanya, in akhrajaha ay al-maktubah amidan an waqti jam'il laha, sekiranya dia tu meninggalkan solat-solat fardu secara sengaja daripada waktu yang jamak, contohnya zuhur dan asar. Dia tinggalkan solat zuhur, daripada solat zuhur tu, contohnya kan dia tinggal sampailah waktu lebih daripada waktu asar, maksudnya sampai waktu maghrib. Kalau dia masih tinggal ke waktu zuhur tu secara sengaja, maka hendaklah dibunuh, sekiranya dia tinggal tu secara inkana kasalan, jika dia tinggalkan secara malas, tapi dia beriktikad benda tu wajib, sekiranya dia tidak bertaubat, illam yatub, sekiranya dia tidak bertaubat selepas daripada dimintanya untuk dia bertaubat. Maksudnya gini, saya lukis sikit. Kalau misalnya seorang tu dia tinggalkan solat dia tu kerana malas, maka hendaklah dibunuh kerana had. Dibunuh kerana had ni kan apa? Maksud dia bunuh kerana agama yang suruh benda tu bunuh. Dia bunuh kerana dia telah melanggar hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tu masih dikira sebagai orang Islam. Maaf. Dia masih dikira sebagai orang Islam. Tapi ketika mana nak dibunuh tu, maka hendaklah diminta untuk dia bertaubat dulu. Diminta untuk dia taubat dulu. Tapi kalau misalnya dia tidak bertaubat, barulah dia dilakukan hukuman bunuh kepada dia. Barulah dia tu dibunuh. Wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla at-taubah. Dia kata sini bahawa walaupun orang tu hukum untuk minta dia bertaubat tu hanyalah sunat. Hukum minta bertaubat tu hanyalah sunat. Kalau misalnya dia tu dibunuh sebelum daripada minta bertaubat, adakah dia tu kena dhaman ataupun tidak? Jawab dia tidak perlu. Maka tidak perlu. Kalau misalnya dia tinggal sembahyang tapi kita tidak sempat meminta dia bertaubat, kita terus melakukan hukuman had tu, adakah berdosa? Jawab dia berdosa, tapi dia tu tidak perlu dhaman, dia tidak perlu melakukan dhaman ke atasnya. Dia tak perlu lakukan dhaman, dia tak perlu melakukan dhaman kepada dia. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yughassalu wa la yusalla alaih. Yang ni pula pada situasi yang kedua adalah kalau seorang tu dia tu mengingkari kewajipan solat. Contohnya tadi kita kata bahawa dia tu tak buat kerana malas. Yang ni pula dia tu tinggal sembahyang tapi dia tu
menganggap bahawa sembahyang itu tak wajib. Anggap sembahyang tak wajib. Maka dia tu dibunuh juga. Dibunuh kerana dia tu kafir. Kerana dia tu kafir. Bukan kerana dia muslim. Dibunuh yang tadi dia dibunuh kerana hukuman agama tu menuntut untuk supaya orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja ni untuk dibunuh. Manakala yang kedua ni, dia tu dibunuh kerana kafir. Yang tadi tu kerana agama suruh, yang ni pula kerana dia bunuh kerana dia tu kafir. Yang ni hukum dia adalah dia tu dikira sebagai orang kafir. Maka bila mana dikira sebagai orang kafir ni, bila dia dibunuh, maka dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan kepada dia. Dan hendaklah dia tu dikuburkan bersama orang yang kafir, orang kafir. Okey, dia kata sini, wa yubadaru man marra bi fa'itin wujuban. Dan hendaklah wujuban in fata bila udhrin fa yalzamuhu al-qada. Okey, dia kata sini hendaklah orang yang meninggalkan solat tu secara sengaja tanpa uzur, hendaklah dia tu buat sembahyang tu, qada sembahyang tu secara segera. Dia buat secara segera. Wajib dia buatkan secara segera. Kalau dia tinggalkan sembahyang secara sengaja, maka hendaklah dia qada secara segera. Fa yalzamuhu al-qada'u fawran. Maka hendaklah dia tu qada secara segera. Dia kata sini, fa yalzamuhu al-qada' fawran. Qala Shaykhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala, والذي ظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه. Syekh Ibn Hajar, Ahmad bin Hajar kata, hendaklah seluruh waktu dia tu hendaklah digunakan. Kalau seluruh waktu dia tu hendaklah digunakan waktunya untuk buat qada, kecuali kepada perkara-perkara yang tidak boleh elak. Seperti apa? Seperti makan, minum, tidur. Kalau tak kak, dia wajib qada keseluruhan waktu dia. Ini adalah pandangan Ibn Hajar. Dan dia kata sini lagi bahawa wa annahu yahrumu alaihi tatawwu', dan diharamkan padanya itu untuk melakukan solat-solat yang berbentuk tatawwu'. Okey, gini, saya lukis sikit. Orang yang tinggalkan solat secara sengaja tanpa uzur. Maka wajib qada secara segera. Berbanding dengan orang yang tinggalkan dengan uzur. Adakah dia wajib segera? Dia sunat untuk dibuatkan secara segera. Yang ni yang tanpa uzur, dia wajib untuk segera. Manakala kalau dia tinggalkan dengan uzur, contohlah kerana lupa ke apa semua ni, tertidur, maka sunat sahaja dia segerakan qada sembahyang dia. Bahkan Ibn Hajar kata apa? Ibn Hajar kata saat ni bahawa dia wajib gunakan seluruh waktu dia tu untuk buat qada saja, dan haram ke atasnya tu untuk buat apa-apa solat tatawwu'. Apa-apa solat tatawwu' bagi orang yang tinggalkan sembahyang tu secara sengaja. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udhrin ka nawmin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadhalik. Dia kata sini pula, okey, ni situasi yang kedua. Tadi situasi yang pertama tadi, ni pula situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni dia kata bahawa orang yang tinggalkan secara tidak sengaja, tidak sengaja, infata bi'udhrin, tinggalkan secara tidak sengaja, maka dia tu hendaklah qada dengan kadar segera, tapi sunat saja disegerakan. Sunat saja disegerakan. Sunat dia segera. Macam kita tadi, sunat dia segera. Dia kata sini, kanaumin lam yata'adda bihi. Seperti tidur yang dia tidak sengaja. Tidur yang dia tidak sengaja. Berbeza dengan orang yang tidur, tapi dia tidur tu sengaja. Dia tahu dah kalau dia tidur ni, contohnya dia tidur pada pukul 6 pagi. Dia tak sembahyang subuh lagi. Subuh dia tak sembahyang lagi, tapi dia tidur pada pukul 6 pagi. Dia berjaga sepanjang malam, tapi dia tidur pada pukul 6 pagi. Dia tidur pada pukul 6 pagi tu, adakah
Kita tanya molek dia sepanjang malam dia berjaga, tapi dia sengaja tidur pada pukul 6 pagi. Dia tahu dah kalau dia tidur ni memang dia akan bangun pada waktu yang sangat lewat. Dan memang dia takkan sekali dia tidur memang dia tidak akan bangun dah. Adakah dia tu wajib qada? Jawapan dia wajib qada dengan keadaan segera. Berbeza dengan orang yang tidak sengaja dan orang yang tidak sengaja. Contoh dia tidur awal dah. Contohnya tidur pukul 10 dah. Dia tidur pukul 10 malam, kemudian dia terjaga pada pukul 10 pagi esok tu. Dia memang tidur mati tu. Adakah dia tu dikira sebagai, adakah wajib dia qada selalu? Jawapan dia tidak wajib dia qada selalu. Sunat saja dia qada selalu. Dan gitulah seterusnya. Benda kaitan dengan uzur ataupun tanpa uzur ni. Benda uzur ataupun tidak uzur ni kita boleh tahu sendiri. Semua orang tu boleh tahu sendirilah dia buat dengan uzur ataupun tidak uzur. Dia tinggalkan sembahyang dengan uzur atau tidak uzur ni semua orang tahu. Semua orang tu boleh kira-kira dia sendiri. Wa yusannu tartibuhu. Okey, ketiga sini pula. Wa yusannu tartibuhu. Dan disunatkan untuk kita qada secara tertib. Wa yusannu tartibuhu ay al-fa'id. Fayaqdi as-subha qabla adh-dhuhri wa hakadha. Dan disunatkan untuk kita qadakan dulu sembahyang tu secara tertib. Sunat qada secara tertib. Contohnya kalau kita tinggal satu hari. Kita tinggal satu hari, maka sunat untuk kita buat secara tertib. Contohnya ke mana? Contohnya kemarin kita tak sembahyang langsung. Secara tak sengaja, contohlah. Tak sengaja. Maka sunat untuk kita buat tertib. Sunat untuk kita buat subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isyak. Sunat untuk kita buat secara tertib lagu tu. Tapi kalau misalnya dia dalam masa sembahyang tu dia bercampur dah. Dia bercampur. Contohnya sembahyang subuh dia tinggal secara tidak sengaja. Zuhur dia tinggal secara sengaja. Asar dia tinggal secara tidak sengaja pula. Kemudian maghrib dia tinggal sengaja pula. Isyak dia tinggal juga tapi secara tidak sengaja. Maka dia ambil hak dia tinggal secara sengaja dulu. Wajib untuk dia buat yang dia tinggal secara sengaja tu dulu. Yang tadi kita kata bahawa wajib untuk dia tu qada zuhur dulu. Qada waktu zuhur sebab dia tinggal secara sengaja. Maka dia wajib untuk takdimkan atau wajib untuk dia dahulukan yang sengaja dia tinggal tu dulu berbanding dengan hak dia tidak sengaja tinggal. Kalau tadi subuh dia tak sengaja kan? Zuhur dia sengaja. Kemudian asar dia tidak sengaja. Kemudian maghrib dia sengaja tinggal. So hak patut buat dulu ke benda? Hak patut buat dulu zuhur dengan maghrib sebab dia sengaja tinggal. Wa taqdimuhu, okey di kata sini, wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi'udhrin. Di kata sini bahawa wa in khasya fauta jama'atiha 'ala al-mu'tamad. Dia kata sini bahawa wajib untuk dia takdimkan. Wajib untuk takdimkan apa benda? Wajib untuk takdimkan qada tu terhadap sembahyang yang sedia ada. Kalau misalnya dia tu dia tinggal sembahyang tu secara tidak sengaja lah. Dia tinggal sembahyang secara tidak sengaja. Contohnya dia tinggal sembahyang apa? Sembahyang subuh contohlah. Sembahyang subuh. Bagi tadi dia tinggal sembahyang subuh secara tidak sengaja, kemudian sekarang ni masuk waktu zuhur. So, hak mana sah kita patut buat dulu? Adakah kita patut buat sembahyang zuhur dulu ke ataupun kita patut buat sembahyang subuh dulu? Jawapan dia buat sembahyang subuh dulu. Buat sembahyang subuh dulu. Sunat untuk kita buat sembahyang subuh dulu. Dia kata sini wa in khashiya fauta jama'atiha 'ala al-mu'tamad. Sekalipun bila dia buat sembahyang subuh dulu tu menyebabkan tertinggal sembahyang jemaah. So lah ni ada pertabungan lah. Sembahyang qada subuh dengan sembahyang jemaah zuhur. So bertembung.
Mana saya yang patut dia buat dulu? Adakah patut dia buat subuh, qada subuh dulu ke? Ataupun dia buat sembahyang zuhur berjemaah? Mana saya patut dia buat dulu? Jawapan dalam mazhab kita ni, dalam mazhab kita, dia buat ni dulu sepatutnya. Berbanding dengan dia buat solat zuhur secara berjemaah. Solat fardu zuhur secara berjemaah. Ni sepatutnya dia buat dulu. Berbanding dengan zuhur berjemaah. So, subuh pada ketika ni lagi patut dia buat daripada zuhur berjemaah. Qada subuh. Okey. Itu dah mazhab kita nah, mengikut pandangan yang mu'tamad. Wa idza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Ni pula pada masalah ni adalah ketika mana dia tinggal dengan tanpa uzur. Yang tadi tu dia tinggal tanpa uzur. Tadi tu dia tinggal dengan uzur. Yang ni pula dia tinggal dengan uzur Dia pun dia tinggal dengan tanpa uzur, Minta maaf. Maka pada ketika ni wajib untuk dia semaya subuh dulu. Wajib atas dia semaya subuh dulu. Sekalipun tertinggal semaya zuhur secara berjemaah tu, wajib untuk dia tu buat semaya subuh dulu yang dia tinggal secara tanpa uzur. Secara tanpa uzur. Wajib. Yang tadi tu sunat saja. Yang tadi ni sunat. Yang ni pula keadaan dia adalah keadaan yang wajib. Wajib untuk dia buat semaya subuh. Kalau hak ni sunat saja, dia qada subuh dulu berbanding dengan zuhur secara berjemaah. Yang ni pula, yang situasi yang kedua ni pula adalah situasi yang mana wajib ke atas dia tu qada subuh dulu berbanding zuhur secara berjemaah. Betul? Sebab apa? Sebab dia bertembung antara benda wajib dengan benda sunat, maka wajib untuk takdimkan benda wajib dulu ke atas benda sunat. Okey, pada situ. Dia kata sini, wa amma idza khafa فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها. Ini pula masuk pada masalah kalau misalnya dia tu takut ataupun dia bimbang kalau misalnya dia buat sembahyang qada menyebabkan dia tu hilang ataupun menyebabkan dia tu sembahyang waktu sekarang ni di luar waktu. Contohlah kan, lah ni dia ada banyak waktu subuh yang dia tidak buat. Banyak waktu subuh yang dia tak buat. Menyebabkan dia kena, jadi apa dia kena buat? Lah ni waktu zuhur dah. Lah ni tengah waktu zuhur. Apa patut dia buat? Sepatutnya dia kena semaya semua qada solat subuh dia tu. Wajib ke atas dia tu untuk semaya qada subuh. Untuk qada balik semua subuh dia. Sekalipun waktu zuhur tu dah singkat. Wajib untuk dia buat gitu. Kecuali waktu zuhur tu dah rapat sangat dah dengan waktu asar. Maka bila dah rapat sangat dah dengan waktu asar, maka pada ketika tu barulah dia tu wajib sembahyang zuhur dengan segera. Barulah wajib ke atas dia tu untuk sembahyang zuhur dengan kadar segera. Jangan sampai sembahyang zuhur tu terkeluar waktu. Ataupun sebahagian daripada sembahyang zuhur tu terkeluar waktu. Kalau selagi mana ada waktu untuk kita sembahyang 4 rakaat zuhur, maka wajib kita gunakan seluruh waktu zuhur tu seluruh waktu zuhur yang lain untuk buat sembahyang qada sembahyang subuh sahaja. Kalau tinggal tanpa uzur. Dia kata sini, wa yajibu taqdim ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Dia kata sini pula wajib untuk kita dahulukan yang kita tinggal tanpa uzur terhadap apa yang tertinggal secara
uzur, secara uzur. Wa in fuqida tartib li'annahu sunnah wal bidar wajib. Sekalipun tidak ada tartib, kerana tartib itu hanya sunat, dan benda yang bidar, benda yang bersifat segera itu wajib. Contohnya apa? Contohnya macam kita sebut tadi, ada sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semaya zuhur dengan semaya maghrib kita tinggal secara sengaja. Manakala semaya-semaya hak lain, semaya-semaya subuh, asar, isyak, subuh, asar, isyak, kita tinggal secara tidak sengaja. Tapi waktu zuhur dengan waktu maghrib kita tinggal secara sengaja. Maka pada ketika ni wajib kat atas dia tu untuk dia buat semaya dia tinggal secara sengaja dulu. Barulah dia buat secara semaya dia tinggal secara tidak sengaja. Kalau ada kes tadi, dia wajib buat semaya zuhur dulu, dia buat semaya maghrib dulu. Sebab apa? Sebab kan hak tu semaya ditinggal secara sengaja. Okey, ni pula. Wa yundabu ta'khirur rawatib 'anil fawaid bi'udhrin. Dan disunatkan untuk melewatkan semaya rawatib daripada semaya-semaya qada yang ditinggal secara uzur. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaid bighairi 'udhrin. Dan hendaklah dan wajib ke atasnya melewatkan semaya rawatib tu daripada semaya-semaya yang ditinggal secara tanpa uzur. Contohnya lagu mana? Gini. Ni ada rawatib Ada rawatib yang ada rawatib kemudian ada solat qada. Solat qada yang dia tinggal secara tidak sengaja, ada yang tinggal secara sengaja. Maka pada ketika ni hak mana patut dibuat dulu? Yang pertama sekali dia sebut sini adalah semaya yang patut dibuat dulu adalah semaya yang ditinggal secara sengaja. So first sekali dia patut buat adalah semaya yang ditinggal qada, yang ditinggal secara sengaja. Yang kedua, qada yang dia tinggal tidak sengaja. Yang ketiga barulah dia pergi pada rawatib. Tapi yang solat qada yang ditinggal secara sengaja ni, hak ni wajib. Hak ni wajib nombor satu dia buat. Ni wajib nombor satu. Ya, tapi semaya qada yang dia tinggal secara tidak sengaja ni, yang ni hanya sunat sahaja. Sunat saja dia buat selalu. Manakala rawatib tu hak ni last sekali. Hak ni last sekali. Maksudnya segala pada semaya rawatib ke apa semua ini, mana patut kita buat dulu adalah semaya hak ni patut kita buat dulu. Nombor 2 ni, semaya dia qada secara tidak sengaja ni, hak ni patut dibuat dulu berbanding dengan semaya rawatib. Sebanding dengan semaya rawatib. Sebab ni dia kira sebagai hutang. Hak ni hutang lah. Hak ni dengan hak ni dua-dua ni dikira sebagai hutang. Oleh sebab tu semaya qada, mana-mana semaya qada hak tu first place. Hak ni nombor satu. Hak sepatutnya dia buat. Hak ni first place yang sepatutnya dia buat. Berbanding dengan semaya rawatib semaya sunat sahaja. Manakala semaya qada ni adalah semaya hutang. Maka sebab itulah kita kena buat semaya qada dulu berbanding dengan semaya rawatib. Dan mana-mana semaya sunat lain lagi. Okey, dah. Setakat tu saja. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.